Selamat pagi. Pagi tu last day kami orang di Budapest. So kami orang akan berangkat ke Bratislava lah pagi tu. So macam biasa kena pastikan rumah dalam keadaan yang kemas lah sebelum keluar tinggal rumah tu. Pagi tu kami orang akan naik train ke Bratislava. Bratislava dalam negara Slovakia. Nyasi lama lah, 2 jam je dari situ. Yalah train pergi Bratislava. So this is one of the compartment. Jadi have a seat 6 inside. Okay, it's quite alright, I could say. You can put your baggage just right above your head, similar to airline, this overhead compartment. Here it is. Kami orang dah sampai dah dekat Bratislava. Silamaknya pun train 2 jam lebih aja. Okey, nak turun dah. Kami orang dekat luar stesen Bratislava Hlavná stanica. Minta maaf lah dengan orang Slovakia tu. Si pandai nak nyebut ya. Kami orang ada masalah sebenarnya. Si dapat check in awal sebab ada guest lagi dekat rumah ya, nya late check out. Pas ya tunggu orang clean lagi. So kita tengah fikir macam ni cara nak berjalan dengan bag tu. Kami orang mau nyimpan dekat luggage dalamnya sebab terlampau mahal. Si bag nya charge €5. Bag kami orang pula ada 4, tambah gina kecil-kecil ya, nya charge juga. So rasa buang duit je, takut kat simpan kat sia tiba-tiba kelaknya madah. Takut tidak orang rumah ya call madah rumah dah ready. Ayah so kami orang tunggu je lah dulu. Saya fikir kami orang tarik je bag, pergi je ke bandar nak ambil tram. Itulah rupa tram yang ada dekat situ nak pergi ke bandar. Electric tram tu. Dalam tram tu selesa lah. Yang macam ERL ni dekat Putrajaya ya. Saya dapat masuk dalam rumah dulu sebab orang masih lagi nyuci rumah. So pasal bertunggu dulu dekat luar tu lah. Mujur je sejauh dari rumah ya ada taman-taman. Apa nama taman tu lah? Presidential Palace. Garden. Di rumah presiden. Oh, nang area rumah presiden tu. Oh, okey lah. Jom kita jalan-jalan lah. Tangga ada kecap view. Cajak taman tu lah. Tangga kayu-kayu dekat taman tu. Nah, banyak juga bunganya. Kacak-kacak bunga situ. Induk tangga. Kat belakangnya Presidential Palace. Kat belakangnya. Adalah presiden kali dekat dalamnya. Orang Slovakia tu setidaknya dipanggil Slavik. Jadi mata wang setidaknya menggunakan euro kat situ. Dekat situ namanya Freedom Square lah. Sejauh dari taman yang kami orang pergi tadi, sejauh dari rumah juga. Ya, lagi masih dengan beg orang tu. Lepak-lepak situ dulu. Tangga orang dekat situ. Mun kat Malaysia kita simulah kerja-kerja tu, main-main dalam air waktu panas tu. Tapi bagi sidaknya memang waktu tu lah sama tu lah sidaknya bertunggu benar. Sidaknya dapat keluar main dengan cuaca panas tu. Okay, sebelum singgah ke rumah, kami orang singgah makan dulu.
So ada jumpa sikit halal, alhamdulillah. Nang tahu nanya waktu tengah hari tu, semua orang lapar. Dan biasalah, dah kebab-kebab tu. Harga dekat situ semua dalam euro lah. Okay, tok jalan nak menuju ke rumah. Kat situ downtown agak kali. Tapi ramai turis juga lah dekat situ. Nah. Yang madah area tok lah rumah apartmennya. Okey, kita carilah sikit ni bangunannya. Dah jumpa dah. Apartmennya kat bahagian belakang rupanya. Tu. Okey, kami orang dah sampai dalam rumah. Okey. Tadi masuk lagi pintu. Masuk dari pintu ialah. Bekerja keras juga lah memang nak buka pintu lah. Sebabnya ada kod-kod nak bertemu dengan toilet. Okey. Alhamdulillah besarnya. Itulah nyempun living room, dining. Dapurnya kecil je lah dekat situ. Siapa? Oh, ni ada tingkat atas lagi. Okey, ni ada tingkat atas. Jom kita naik atas. Very big. Ya Kamal, ha? Apa yang ada? Room. Oh, Bed. Wardrobe, towels, and whatnot. wow. As the room now. You also have a mirror to check your outfits. Same thing. Room, bed, wardrobe, mirror. Oh, besarnya. What do you call this? I forgot. Oh, tu ada bilik And you mayatnya. also have a toilet. Untuk salah satu yang famous dekat Bratislava, UFO Tower. Itulah Bandar Bratislava. Dan tandas dalam bandar. Tapi berbayar nak masuk. Negara Slovakia tu salah satu negara yang pernah diperintah oleh Soviet juga dulu. So Muntanangga bangunan-bangunannya masih ada labak yang bangunan-bangunan labaknya yang bangunan zaman Soviet dulu. Cruise tadi rupanya hotel. Floating hotel lah bang. Oh. Macam cruise rupanya. Tapi memang dalam air lah. Acak. Nampak jambatan hijau dari situ. Kami orang situ sebenarnya tahu apa nama tempat tu. Kami orang jalan aja. Kami orang ada masalah dengan eSIM. Semua saya dapat connect dengan internet. So jalan-jalan aja lah. Harap-harap si sesat dah. Thank you. Say hi to my video. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Humil Statuto terletak dalam Old Town Bratislava. Statuto ada kaitan dengan orang sebenarnya, hanyalah usaha untuk menghias bandar selepas era komunis dulu. Old Town Hall ialah bangunan bersejarah di pusat Old Town Bratislava. Bangunan tu sebenarnya dibina secara berperingkat sejak abad ke-13 dengan menggabungkan beberapa buah rumah lama dan dijadikan kompleks.
Dolok situ ialah pusat pentadbiran, mahkamah, penjara dan tempat simpan senjata. Bangunan tu pernah rosak kena gempa bumi, angus dan diserang oleh Napoleon. Lepas ni hanya dibina balik dan diubah suai dalam gaya Renaissance. Kini tu hanya dijadikan Bratislava City Museum, dan dari atas towernya kita boleh nanggar view Old Town Bratislava. Oh, area tu memang banyak embassy je situ. Berjalan di Old Town Bratislava tu beri pengalaman yang unik lah, sebab kawasan tu penuh dengan lorong sempit, bangunan bersejarah dan seni jalanan. Banyak jalan dan lorong adalah lalu antara rumah abad pertengahan. Arkid dengan pintu masuk lama mula kita rasa seolah-olah back to zaman pertengahan. Dekat lorong tu juga kita boleh jumpa kafe, restoran dan lokal kedai kat situ. Banyak rumah juga ada flag bersejarah menandakan siapa orang yang pernah tinggal di Sia atau apa peristiwa di tempat dia. Kini tu sebenarnya dah malam, tapi bulan Julai ialah musim panas nak, so siangnya sangat panjang lah. Tu on the way nak balik rumah lah kami orang. Good morning. Hari kedua di Bratislava. Hari tu tentatif hari tu semua dah dekat Alia. Sebenarnya pergi Budapest, pergi Bratislava tu semua Alia yang aturnya pun tentatif nak pergi sini-sini. So pagi tu kita ikut je lah. Hari tu akhir sikit kami orang keluar, siap dah berebut gila. Pukul 10 pagi bawa memang keluar dari apartmen. Dah ramai dah turis kat ni area tu. Macam biasa, melawat Europe, si Isah pun si melawat katedral. So pagi tu kami orang ke St. Martin Cathedral yang dibina pada abad ke-14. Katedral tu penting dalam sejarah sebab situlah pertabalan raja-raja kerajaan Hungary dari tahun 1563 sampai 1830. Menaranya dihias dengan replika mahkota diraja Hungary sebagai simbol sejarah pertabalannya. Kini itu yang menjadi katedral utama dalam Bratislava dan salah satu bangunan paling ikonik di Old Town Bratislava. Satu perkara yang perasan dekat Slovakia tu, dekat dalam bandar Bratislava tu, Sidak tu memang si tahu lah minat gila dengan art kah tangga. Saya situ tangga berconteng. Sampai ke tempat naya tu pun maklumat tentang tram pun diconteng dekat tempat tram stop tu. Belum dak danggit nangga dak dinding-dindingnya. Tok kami orang tengah nangga nunggu nak ya tu, nunggu tram. Terpaksa singgah kedai kasut. Alia beli sandal. Dah si tahan dah pakai kasut ni ya. Kasut coklatnya sikit ya. So kasut dia nyempun apa namanya alas nipis ya. Penat jalan. Kena beli sandal baru lah. Kami pun pakai sandal juga. Kita beli dekat Budapest. So penat berjalan pakai ni ya. Misal lah sing ngambak ni ya, apa namanya? Running shoe. Mun pakai sport shoe kena asmanya okey.
Standard lah makanan Turki kat situ. Okey, Turkish lagi. Pasti ada pilihan yang ada nak makan je lah. Dekat situ banyak kedai Turki lah. Turki halal, alhamdulillah. Sijalah kalau kami orang kelaparan kat situ. Okey. Xiaomi kami orang guna public transport di Bratislava tu, kita pun ada install app. Nama app ya Bratislava Card. So kita boleh pilih mau 24 jam, 48 jam, 72 jam. Mau ada inspektor, kita tunjuk kad dia kad inspektor. So macam ya lah. Ni ada tempoh masanya sekali. Begitu. Yang unlimited lah. Yang unlimited public transport. And ada setengah tourist attraction yang pun ada beri free, ada beri discount. Restoran ada, kedai ada, semua ada. Okay. Sempat lagi je. Kami orang melawat Bratislava Castle. Kami orang boleh masuk secara percuma lah. Sebab bila beli transportation pass untuk 2 hari yang unlimited ya. So ni ada beri sekali lah tempat-tempat tourist attraction yang free. Salah satunya tu lah. Bratislava Castle terletak di tepi Sungai Danube. Mula dibina pada abad ke-9 hingga 10 masa zaman Kerajaan Hungary. Castle itu pernah menjadi istana raja, pusat pentadbiran dan pertahanan. Indiknya menjadi muzium sejarah Slovakia, termasuk pameran seni, artifak arkeologi dan sejarah kota. Reka bentuknya unik, ada 4 menara di setiap penjuru dengan halaman-dalaman yang luas. Castle itu direnovate atau dipulih sepenuhnya pada tahun 1968 hingga 1975 selepas runtuhan akibat kebakaran dan dibiar piaja. Masih mau ngikut. Masih mau ngikut naik sebab naik tangga, saya ada lift. Tinggi tower ya. Budak-budak boleh lah. Good morning from Bratislava. Kami orang keluar awal pagi tu. Sekarang pukul 7. Pukul 7 pagi. Kami orang keluar awal sebab nak pergi countryside. So perjalanan yang ambil masa macam hampir 2 jam lah, 2 jam lebih. So sebab banyak tempat nak disinggah nak jadi terpaksa lah kena keluar awal lah pagi tu. Kedai-kedai masih belum dah buka gate. Sunyi je jalan. Be nice. Masa tu sejuk. Dapat rasa lah angin sejuk masa tu. Tapi tengah hari kelak dalam 28-29-30 kedai ya. Sini tu nyaman lah, udara sejuk. Petang hari Maret, Alia dengan bapaknya ngurus kereta sewa. Kita pakai kami orang itu. Just one day trip je lah hari tu. So dapat kereta tu lah. Siknya beri kereta tu. So hari tu kami orang pergi countryside. Kelak lah nangga macam ni rupa countryside-nya. Okay. Bandar kecil. Tu dah kawasan countryside lah. 200 km dari Bratislava. Middle of nowhere. Sini tempat tu. Kita kacak lah countryside nak. Subhanallah, kacak view. Okay, dah sampai dah. Dah sampai dah dekat perkampungan Sigmani. Okey, tempat tu memang jauh lah dari Bratislava. Dalam dekat 2 jam juga lah. Kami orang dekat 2 jam nak.
2 jam. Dekat 2 jam juga lah kami orang driving ke situ. Dan kawasan pegunungan. Jalannya sentiasa menaik. Nama kawasan tu Sigmani, perkampungan Sigmani dalam daerah Zilina. Jadi kawasan tu sebenarnya di bahagian utara Slovakia, perkampungan tu, dan di kawasan pergunungan. Jadi sejuk juga lah kawasan tu. Baguslah, dah pagi dah kami orang main panas sampai angus semua muka. Jadi nyaman lah dekat situ. Kelak kita nangga perkampungan tu. Nya famous juga lah. Salah satu tempat yang famous. Mun orang pandai cari tempat-tempat yang menarik di Slovakia. Tu salah satunya. Tok comelnya, poster dekat tepi jalan. Tok mungkin kostum tidaknya. Pakaian tradisional orang dekat situ. Rasa lah betul-betul vibe kampung kat situ. Ya, rumah tidaknya. Rumah tradisional tidaknya. Sigmani ialah sebuah kampung kecil di utara Slovakia. Ia terkenal dengan rumah kayu hitam yang dihias corak geometrik putih. Corak tu dilukis dengan kapur sejak abad ke-19 untuk protek kayu daripada cuaca. Corak ia juga sebagai simbol budaya tradisi rakyat Slovakia. Kampung tu dikatakan dah ada dalam rekod sejak tahun 1272. Corak putih ia sebenarnya diambil dari motif sulaman tradisional orang puan kampung. Tahun 1977, satu kampung tu diisytihar sebagai Folk Architecture Reserve yang pertama di Slovakia. Baca lagi. Ya, hadapi gini atas ya. Tangga banyak set nyampun kayu api sebab situ sejuk nak masa winter situ memang snow tebal lah kat kawasan pegunungan tu. Setidaknya memang prepare kayu tu. Okey, setnya manas badan dalam rumah. Tok tak apa lah nyampulah hostel lo. Yes. Hostel tok pelanai lah tok sidak pelancong. Ada sauna, tempat mandi, Wah. tempat makan, tempat mandi, wifi. Betul lah tu itu center. Aku malah cek kakaknya dalam kereta. Masih bapa sehat. Semalam tengah malam semalamnya muntah. So pagi tu nya si naik lah tapi nya berkeras cok nak ikut kami orang pagi tu. Dah beri makan ubat apa semua bila sampai atas tu nya masih lagi macam si sehat. Nya nak berehat. So kami orang biarnya rehat dalam kereta dulu lah. Mama ambil video tu. Ada church cok dekat atas tu. Belakang church tu ada kawasan perkuburan lah untuk sidak Kristian dekat situ. Dia dapat Kalau sunat nak makan Baca view eh. Take the next left. Voynich Castle tu ada sejarah yang panjang. Dalam rekod mengatakan Castle tu dah ada sejak 1113. Tapi masanya hanyalah kubu kayu. Abad ke-13, keluarga Poznan membinanya dengan batu. Castle tu saya ada kaitan dengan keluarga diraja. Walaupun dulu Slovakia adalah sebahagian daripada kerajaan Hungary. Tapi raja-raja Hungary diam situ. Berdekad-dekad lamanya silih berganti aja keluarga bangsawan yang diam situ. Sejak tahun 1950, Castle tu dijadikan sebahagian dari Museum Kebangsaan Slovakia. Setiap tahun juga masa musim bunga, satu festival antarabangsa hantu dan makhluk gaib diadakan dekat situ. Ia mula Castle tu tempat berhantu yang paling popular.
Pelancong yang nak melawat ke dalam castle tu, yang mesti beli tiket dulu lah. Seorang kena bayar 16 euro. Tapi kami orang sip masuk lah. Just layan dari luar je lah. Pun dah cukup jual. Dekat bawah castle lah ada orang jual-jual pula dekat situ. Macam pasar malam pula. Dan anggap apa dijual setidaknya. Banyak lebih kepada craft tangan lah dekat situ. Craft tangan setidaknya, souvenir kawasan tu. Okay, kami orang kena tuk dekat Banska Styavnica. Nak pergi melawat The Calvary. Tuk ada Calvary ni. Yang atas sana. Tapi yang atas ni lah. So kena naik ikut turutan tu lah. 1, 2, 3, 4, 5 tu sampai atas. So ni ada penjelasan lah setiap stopnya. Isi tahan lah makin jalan berbatu tu. Ayuh kawan-kawanku. Ayuh. Mari kita jalan atas kumput. Dah sip larat dah. Tok baru sampai stop yang ke berapa tu bang? Keempat. Stop yang keempat. Ada lagi atas nun. Ya Allah nak leput. Stop nombor. So perjalanan kami orang tadi dari Debah tu, dari Debah ya. Setiap satu tu ada beri penerangan lah, hanya seolah-olah macam perjalanan Jesus setidaknya. Jika kami orang nak naik atas nun, dan angga apa ada yang atas ke atas nun. Semput tu, oi. Nak leput sah naik atas bukit tu. Tu baru perhentian yang ke-6, ke-7. Atas nun dah 17, sampai atas nun 17 lah. Stop yang keberapa bang? Stop nombor 8. Stop nombor 8. Ada lagi ya? Ya Allah. Sekali dia ada 25. 25. Tapi yang kedua lepas 17 tu kita dah start menurun dah. Lekas lah kita dua. Ini dah turun lah. Mama dah silang atuk. Turun sana dah tu. Nak kacak benar. View dekat situ. Sebab ke situ masih lagi countryside lah. Kami masih lagi di luar Bratislava tu. Kawasan pegunungan, tengah rumah-rumah. Nak kacak benar view situ. Sayang saya ada drone. Mau ada drone tu dah kacak tu. Tapi nak menerbang drone mesti pandai. Belum ada batas benar tu. Okay, go. Aku mal push belakang mama. Aku tolak belakang mama, bawa dapat jalan mal. Stop dekat situ, Nyamada. Kejap, tak pergi kat kaki. Dekat situ lah Jesus kena dipakuk dekat crossnya pun. Father yang molah tempat tu, yang molah penceritaan satu-satu perjalanan Jesus tu. Memang menarik lah, dapat macam memberi gambaran dengan orang-orang Kristian, macam perjalanan Jesus dekat situ. Kami orang datang untuk sebagai pelawat je lah, pelawat tempat tu. Soalnya salah satu tempat apa namanya, tourist attraction juga dekat situ. Okay, sampai dah kat atas sekali. Finally. Itulah. Itulah gambar bangunannya. Yang dibina tahun 1754. Okay, malam tu last day dinner. Take away je lah. Penat lah. Balik daripada area countryside Alsari tu.
So malam tu just take away. Kebab lagi. Dah berapa hari dah kami orang makan kebab. Sini tu bau pun bau kebab. Makan berak kebab. Kentut pun bau kebab. Semua kebab kan tu. Masih ada pilihan nak apa boleh buat dah.